Lekuk ni ada kata dia meragui keikhlasan UMNO dalam membentuk kerajaan. Mungkin komen sikit. Saya ingat zaman beliau telah berlalu. Ya. Dan berilah kepercayaan kepada kepimpinan DAP yang ada sekarang. Ya. Dan jangan nak menyiku mana-mana sahabat. Okey. Isnin ni UMNO tak akan teruskan lah timbunan. Itu sebagaimana. Kamu kan tahu dia tu penipu. Muka dia pun muka penipu. Yang kamu berdua bijak pandai yang boleh kena tipu dengan dia tu pasal apa? Kamu berdua yang bodoh. Hamba bodoh, Tuan.